Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 9 hari bulan Januari 2026 Masehi, bersamaan dengan 19 Rajab 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.50 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi sebab pada buat video daily report mana? Tak ingat dah. Oh, sini tak, 7.10 harap malam tak. Saya tunggu Isyak. Lepas maya Isyak saya pergi ke rumah ni. Ada konduri tahlil Bukit Ismail Ma'ali. Ismail Kadi sekat 3 hari yang malam tu lah. Sekat 3 malam baru ni lah. Lepas tu senyap dulu. Tak tahu mungkin dah 40 pula lah. Ismail Ma'ali. Lepas tu ada lepas tu seperti biasa lah, jamu ada gulai Lepas tu balik ke, lepas tu terus pergi ke Kedah Fikri. Sampailah ke pukul berapa malam? Tengok tak. Pukul 12 tu saya terus balik rumah. Pukul dia pun nak tutup pukul 12 lah. Tapi bunyi cerita pagi ni dia kata pukul 2 juga tidur malam. Main juga. Lepas tu lepas sesat pada ni apa? Lepas sesat kejap saya tu, saya main internet sampai ke pukul 12 tu. Saya pun balik tunggu lama-lama pakai klik lah tu. Tapi malam tadi saya tidur dari pukul 4.50. Bangun tu mak saya gerak. Bangun pada pukul 6.50. Pagi bangun mandi sembahyang subuh. Terus makan sarapan. Lepas tu bangun subuh makan sarapan. Lepas tu dia relax kejap dah. Ada pukul berapa dah. Ada main internet. Tak apa sedap mana kan. Dah ada pukul berapa dah. 8.30. Dah ada 8.20 kejap lebih kurang. Saya pergi ke Kedah Fikri. Sampailah pukul 11. Sebelah berapa minit tadi? Tengok 11.40 dah. Sebelah 12 1 minit. 12 2 minit. Saya pun 12 1 minit tu saya tarik cah tu. Saya bangun pada duduk tu. Saya pasti bayar saya dah. Bayar muncul ada, bayar dah. Dah ada 12 2 minit juga lah. Saya terus balik ke rumah lah. Tak singgah. Kalau saya tak singgah lah. Pakai direct mai ke rumah lah tu. Klik tu makan nasi. Klik dia makan nasi. Goreng lauk makan nasi. Lepas tu relax tu. Dah ada pukul 1.10. Saya mandi. Siap-siap terus pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat. Lepas sudah sembahyang Jumaat tu saya terus balik ke rumah. Pada pukul berapa? Pukul 2 lah. Lepas tu dah ada pukul klik tu makan nasi tu relax dah sekejap. Baik kali pun buat sekipah. Relax tu dah ada pukul tu baru. Dah ada pukul apa? Ngatuk lah. Ada pukul berapa? Ada pukul 2 baru. 2.50 ke? Tak ada 2.46. Lepas tu dia senggut dah lah. Mungkin dah sekitar jam dah ada pukul 3 baru tidur. Baru tidur dia negara pada waktu tu lah. Waktu dah pukul 3 lebih kurang. Bangun pula tadi dah ada pukul 6.26 baru bangun. Bangun tu terus mandi. Bangun tu dapur tengok ada makan, ada nasi. Makan nasi dulu, nasi ada rebui. Nasi apa? Kamuk biryani siang style. Makan tu dah pukul 6.40 tu. Mandi terus maya asar. Pas maya asar mandi dah 3 minit 3-4 minit dah. Pas maya asar terus main ke sini. 50 ni terus buat video ni.
Oke, saya rasa sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.